Globally, masalah isu yang ini amat ketara sekali. So kalau tengok kepada pelbagai research lah, tapi secara puratanya kalau kat Malaysia ni 4.6% manusia mengalami kemurungan. 4.6% ni menyamai hampir 1 juta. 1 juta daripada 34 juta penduduk Malaysia ni is quite big. It's alarming lah. Jadi sesuatu harus dilakukan. Ya. Ramai orang kat sana sekarang ni kerana mengejar macam-macam matlamat kehidupan mereka, menimbulkan pelbagai keresahan, pelbagai isu. Masalah kewangan lagi, masalah keluarga, mendidik anak, cost of living yang ketara, beban kerja yang meningkat, KPI yang semakin lama semakin meninggi. Ada banyak sangat faktor-faktor yang mendorong. Jadi kalau kita tak tahu macam mana kita nak menguruskan kehidupan kita dengan lebih baik, maka kita akan terjurus ke dalam isu yang ada, iaitu burnout, anxiety dan sebagainya. So it's very alarming, amat menakutkan.